Okey, sila. Assalamualaikum Mak Fi. Mak Fi sihat ke? Sihat. Sebelum tu saya terima kasih dekat Mak Fi sebab sudi hadir untuk sesi kedua kita. Dan sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan semula lah tentang confidential, tentang etika kerahsiaan. Saya terikat dengan etika kerahsiaan dan apa yang kita bincangkan dalam sesi kedua ni adalah sulit dan tak akan dikeluar daripada tempat ini lah, untuk kita berdua je. Dan sesi kita ni macam biasa akan dilakukan selama 45 minit hingga 1 jam. Mak Fi okey ke? Okey. So, saya ingatkan semula dekat Mak Fi, masa sesi satu dulu kita bincangkan tentang, Mak Fi ada mention tentang masalah kewangan. Tapi Mak Fi dah jumpa beberapa solusi lah untuk atasi masalah kewangan tu, di mana Mak Fi buat kerja part time masa cuti SEM. Mak Fi masuk uniform sukses untuk dapatkan allowance semua. Dan ada juga Mak Fi mention yang ada kawan Mak Fi cuba nak tolong dapat kerja part time. Betul ke? Dekat nilai. Lepas tu dan kita ada juga bincang tentang Mak Fi ada kata family Mak Fi terutamanya mak ayah Mak Fi lah suka kata, asyik kata Mak Fi boros dan selalu kesalahan Mak Fi berkaitan dengan kewangan. Betul ke? Betul. Jadi untuk hari ni saya nak tanya untuk hari ni, selepas sesi pertama dan 2 minggu ni, masih ada ke situasi yang di mana family Mak Fi tuduh Mak Fi boros dan masalah kewangan ni? Kalau ikutkan SEM minggu sekarang ni, Mak dengan ayah dah tak selalu sangat lah cakap boros tu. Mungkin sebab saya selalu sebut kot. Kadang-kadang bila sebut boros tu, saya jadi macam memberontak kadang-kadang. Jadi macam kenapa perlu sebut boros tu banyak kali kan. So saya rasa macam mungkin SEM ni bukan mungkin lah, saya yakin memang dengan ayah saya dah tak sebut dah kot perkataan boros ni saya reka. Jadi SEM 5 ni, SEM sekarang ni memang dah tak ada lah, dan Mak Fi yakin lah dengan situasi Mak Fi sekarang, yang di mana parents Mak Fi tak ada sebut dah boros. Dan memang tak ada dipersalahkan lagi. Kalau nak cakap dipersalahkan tu, mungkin ada juga kadang-kadang. Mungkin ada juga sebabnya baru-baru ni yang mak saya minta juga duit ke saya, dan saya cakap yang allowance saya dah tak dapat lagi. Allowance saya dah tak dapat lagi. Lagi tu pula saya nak kena banyak duit camp. Duit camp tu memang totally duit saya sendiri. So bila mak saya minta tu memang ni lah kan, memang kadang-kadang kalau mak saya minta, saya tak mampu nak bagi sebab duit kurang, sebab risau takut tak cukup makan kat sini. Mungkin kalau nak disalahkan tu mungkin dah kurang kot. Mungkin bagi saya rasa macam mak saya dah faham lah kot sekarang tu saya. Apa yang Mak Fi kata tadi, untuk semester ni banyaklah Mak Fi keluarkan duit kan, bayar duit lagi, makan lagi, dan Mak Fi pun ada menolak kemahuan ibu sebab utamakan diri sendiri. Okay, berbanding apa yang saya tengok sisi lepas, nampak macam Mak Fi ada banyak apa nak kata progress lah. Pertama ni saya tengok dari segi emosi Mak Fi untuk sesi kedua ni nampak lebih better, lebih daripada segi emosi. Betul ke? Okey dah. Okay, tadi saya nak tanya juga, saya nak tanya. So yang tuduhan boros dan kesalahan tu, ada tak kadang-kadang macam bermain dalam fikiran Mak Fi? Sampai sekarang
mak saya minta tu, saya jadi macam risau nak bagi. Bukan risau nak bagi, saya jadi macam risau kalau tak bagi. Risau kalau tak bagi bila, sebab kadang-kadang memang selalu sangat bila tak bagi tu confirm memang cakap duit tu no, boros sangat ke duit tu, enjoy sangat ke duit tu. Dari segi emosi terganggu tu mungkin dia jadi terganggu bila kadang-kadang jadi macam risau bila tak mampu nak bagi duit kat mak. Tapi rasa macam bersalah kalau tak bagi. Rasa bersalah kan, sebab duit tu pun lagipun mak saya minta pun bukan buat apa pun, nak beli barang je pun, beli barang-barang kat rumah lah kan. Macam saya cakap yang lepas lah, sebab cuma kadang-kadang saya jadi tak puas hati bila kenapa perlu minta ke saya lagi kan, padahal abang dengan adik ada bekerja apa semua. So bila tak dapat nak bagi tu, jadi macam risau kan, nanti tak bagi cakap kita boros pula kan. So pulang duit tu kita tak bagi juga. Saya dapat apa yang mak kata, daripada nak simpan macam mak pun dapat lelaki. Mak dia risau kalau mak tak bagi, apa yang ibu nak cakap dengan mak kan. Dan satu lagi yang mak dia tak tanya kenapa tak minta dengan abang, itu abang dengan adik. Jadi saya nak tanyakan maaf, saya ulang saya nak tanya lagi. Apa yang mak betul-betul nak kita harapkan daripada family mak? Apa yang saya harapkan, saya sebenarnya saya tak harapkan apa-apa pun daripada mak dan ayah saya. Cuma kadang-kadang saya macam ni lah, saya macam sedih sebab kenapa mak dan ayah saya tak faham situasi dengan keadaan saya kat sini. Mungkin bagi saya seorang je kot. Saya seorang je kot yang family, salah satu dalam family saya tu saya seorang je. Saya seorang je yang belajar dekat jauh-jauh. So daripada Kedah main New Zealand ni, saya seorang lah kot rasanya yang dalam family tu saya seorang yang belajar tu. So mungkin saya harapkan yang mak ayah saya faham dari segi keadaan saya dekat sini. Sebab keadaan dekat Kedah dengan New Zealand lain. Kalau Kedah mungkin makanan lebih murah berbanding dengan sini. Sini dah selalunya kalau dekat rumah mungkin duit dia disimpan sikit sebab mak masak apa semua kan. So duit simpan. So kat sini tak boleh, semua benda bergantung dengan duit. So bagi saya harapkan ni lah mak dengan saya faham keadaan saya kat sini. Dan dibandingkan dekat Kedah dengan Ilan, sangat banyak berbeza. Ingat dari segi kewangan. Kalau kat Ilan lebih mahal, kalau kat Kedah lebih mak boleh beli macam mak dah. Kadang mak masak kan. Jadi untuk apa yang mak kata tadi, mak nak bagi mak dia faham keadaan mak dia. Ada buat apa tak, like contoh macam cakap ke dengan mereka, berharapkan ada untuk mereka faham kan. Kenapa? Saya pernah cakap kalau saya ingat saya cakap masa SEM 3 kot rasanya, SEM 3 ke atau SEM 2 lah, saya pernah cakap cakap macam ni lah, tolonglah faham sikit, cakap apa, Kedah dengan New Zealand tu sangat berbeza, cakap betul kan. Berbeza sebab dari segi ni lah, dari segi duit tu semua kan. Mungkin kat sini saya seorang, kalau kat rumah mungkin adik dengan abang saya tu mungkin ada mak yang saya lagi yang boleh masak tu semua. So saya pernah juga macam kat mak saya. Lepas tu respon mereka macam mana? Masa tu respon lebih kepada masih ada rasa macam mereka salah ke? Bila saya cakap itu, mak
saya mungkin faham dah kot, mungkin dah faham dia saya cakap macam tu. So saya rasa mungkin sebabkan cara saya bercakap tu, cara saya melawan tu, mungkin mak ayah saya dah faham dah kot sekarang. Mungkin dah kurang dah sikit untuk guna perkataan boros tu. Mak Pi mention cara melawan. Boleh Mak Pi jelaskan lagi? Sejujurnya bukan melawan. Macam mana nak cakap? Okay. Sebenarnya melawan lah. Saya cuba macam lawan balik apa yang selama ni mak ayah saya faham saya punya keadaan kat sini. Sebab apa yang mak ayah saya faham saya kat sini, contoh saya cakap saya boros, padahal saya tak boros pun. Mungkin saya macam melawan itu bermaksud saya macam saya cuba nak explain apa yang jadi kat sini. Mungkin itulah maksud saya. Okay, apa yang Mak Pi tadi, Mak Pi sudah cubalah explain dekat parents, dan parents pun dah faham sebenarnya itu adalah tindakan yang bagus sebenarnya. Sebab Mak Pi utamakan apa yang betul-betul terjadi dari yang berlaku dekat Mak Pi, dan Mak Pi cuba untuk fahamkan mereka dengan keadaan Mak Pi. Sebenarnya itu adalah tindakan yang bagus dan tak semua orang mampu buat macam tu. Dan saya nak tanya, tindakan yang Mak Pi buat tadi tu betul-betul dah maksud saya macam dah capai ke apa yang Mak Pi nak macam tadi kan fahaman semua tu? Kalau nak dikatakan capai tu, saya boleh cakap sekarang dia capai lah. Sekarang dia capai sebab mungkin bila mak ayah saya minta duit tu, saya masih ada lagi bekalan duit kerja, duit kerja yang selama saya cuti siapkan. Mungkin sebab tu lah kot. Mungkin sebab tu saya rasa macam tercapai. Tapi kadang-kadang, tapi ada jugalah kadang-kadang bila saya cakap saya ada duit tu, mak dan ayah saya faham, mak tak apalah macam tu. So saya rasa macam tercapai lah. Dia tak sebut keadaan boros tu, dan tak sebut perkataan terlalu enjoy dengan duit dekat nilai ni. Saya tercapai lah. Bagus, nampak macam ada kemajuan, ada progres yang baik. Okay, saya nak tanya seterusnya, kalau lah Mak Pi, imagine kan Mak Pi tengah santai-santai, masih ada ke fikiran like relapse, macam di mana teringat Mak Pi teringat keadaan yang family Mak Pi kata boros dan masih disalahkan tu. Kasi nak tanya, waktu tu Mak Pi rasa apa? Like emosi Mak Pi macam mana time tu? Mungkin saya rasa macam kalau nak cakap terganggu tu bukan kot. Sebab saya macam cepat rasa bersalah cepat rasa bersalah. So maybe kalau tiba-tiba teringat tu, mungkin emosi saya tak akan terganggu kot. Sebab bila rasa macam terganggu kan, lepas tu saya macam flashback balik yang patutnya itu salah sendiri. Tak perlu pun salahkan perkataan boros tu. Sebab kadang-kadang ada juga kadang-kadang saya terlajak guna duit kan. So saya flashback balik salah saya sendiri. So dari segi emosi tu saya rasa macam tak terganggu sangat. Tadi Mak Pi kata tu salah Mak Pi. Boleh Mak Pi jelaskan kenapa? Sebetulnya salah tu maksud saya macam saya suka blamekan diri saya balik. Saya suka blamekan diri saya balik, walaupun kadang-kadang benda tu saya tak buat pun. Sebab kadang-kadang saya cuma jadi macam saya tak mau masalah tu jadi macam lebih besar. Saya tak mau jadi masalah macam berpanjangan. So daripada saya macam terlalu fikir benda-benda yang sampai ke emosi saya terganggu, saya belikan diri saya balik. Saya belikan diri saya balik, dan saya akan macam okey lah ni, tak apalah, bukan salah ni pun, betul lah kadang-kadang aku boros juga. Itulah maksud saya, yang saya suka belikan diri saya balik untuk
untuk menjaga ni kan, untuk menjaga emosi saya. Sebab saya jenis macam kalau terlalu fed up sangat, memang saya rasa macam tak bercakap, mungkin kadang-kadang saya melawan balik, apa benda tu tak bagus kan. So dengan cara tu saya akan belingkan diri saya balik, walaupun kadang-kadang benda tu saya tak buat. Itu dalam semua. More kepada blame diri sendiri untuk mengelakkan isu yang besar berlaku dalam betul kan? Jadi apa yang tindakan Mak P tu sebenarnya sangat-sangat membantu untuk rasanya macam dari segi emosi Mak P. Bagi saya benda tu sangat membantu. Sangat membantu sebab sebab ada certain orang kadang-kadang bila dia blamekan diri sendiri, dia makin smart, dia makin marah. So maybe saya rasa macam saya ni seorang yang cepat bersalah. So saya rasa macam blamekan diri sendiri tu satu jalan yang okey lah bagi saya untuk hilangkan emosi yang terlalu stres tu. Sebab masa tu pun saya rasa macam benda tu simple je pun, tak perlu dibawa dibesar-besarkan pun. Dibesar-besarkan pun kan, tak perlu puasa macam perlu terlalu sabut, tak perlu pun. So saya rasa macam perkara tu memang satu cara untuk saya, memang kata satu contoh untuk saya, untuk yang paling membantu untuk diri saya. Jadi tindakan salahkan diri sendiri tu wajar wajar tak? Sebab tadi Mak kata Mak P sanggup salahkan diri sendiri, walaupun Mak P tahu tu bukan salah Mak P. Jadi benda tu wajar ke untuk Mak P? Bagi saya wajar untuk mengelakkan berlaku masalah besar. Untuk lagi mengelakkan perkara yang tak diinginkan lagi. Saya rasa macam saya risau takut mungkin melawan, takut makin bermasam muka tu dengan mak kan, tak elok kan bermasam muka. So macam bagi saya tindakan tu wajar lah untuk diri saya lah. Untuk keadaan tu. Selain tindakan blame diri sendiri, apa lagi yang Mak P buat untuk macam ada fikiran negatif tu datang selain blame diri sendiri? Kalau masa tu bila terlalu stres sangat sebab perkara yang terlalu sebut boros-boros sangat tu, kadang-kadang saya suka menyendiri. Saya suka duduk seseorang kan. So automatik bila saya dah pusing-pusing sini semua benda tu, pusing-pusing naik motor, so automatik jadi macam bila dah tenang sikit, so saya akan blame automatik. Diri saya akan blamekan diri saya sendiri. Bawa motor dia tiba-tiba perkara tu tak perlu dibesarkan pun. So finally memang akhirnya saya memang akan blamekan diri sendiri. Itulah cara saya untuk cara yang lain lah untuk saya hilangkan fikiran negatif tu dengan berseorangan. Jadi tindakan yang selain blame sendiri tu Mak P pergi menyendiri lah. Dekat sini pun dekat nilai ke dekat Kedah ke sama je? Sama je. Mak P tak ada macam bercerita dekat siapa-siapa ke tentang perkara ni? Adalah juga cerita tu, tapi saya just cerita dekat kawan kat ni lah, kat Kedah lah. Kawan yang betul-betul rapat lah, kawan yang betul-betul macam memberi feedback yang memahami apa semua kan. Feedback positif. Feedback positif. So bila saya cerita dekat kawan-kawan saya yang lagi 3 orang tu, memang sangat memahami lah. Mungkin sebab bila saya cerita tu pun lagi 3 orang kawan saya tu pun senasib yang sama. Ada seorang tu belajar daripada Johor, belajar stay kat Johor, seorang tu belajar stay dekat UPSI dan seorang saya tak ingat. So masa 3 orang tu diploma tiba-tiba orang tu macam terkena nasib yang sama. Padahal dah betul-betul sehabis jimat lah kan. Tapi bila macam dapat DPT, mak ayah dia pun nak minta, tiba-tiba habis. So masa saya cerita tu memang satu feedback yang
feedback yang saya rasa macam positif sangat lah. Kerana macam menyaport saya. Bukan saya nak cerita buruk family saya kat orang, tak ada pun. Cuma kadang-kadang saya nak luahkan, bagi faham benda yang aku buat kat sini tak betul pun apa yang fikiran mak aku cakap kat aku. Macam itu lah. Apa yang saya nampak daripada apa yang Mak cerita, Mak Pi ada kawan yang memahami lah, tapi dekat Kedah. Sebab mereka ni mengalami situasi yang sama. Bukan sebab nak bukan aib keluarga tu, bukan. Tapi Mak Pi nak cari moral support dan daripada orang-orang yang memahami, tiada judgemental. Betul kan? So, Mak Pi ada nak cerita apa-apa lagi? Jadi sekarang hubungan Mak Pi dengan keluarga okey ke? Okey lah. Dari segi Sam ni okey. Saya lepas pun okey lah. Cuma sebelum ni lah mungkin masa tu okey, masih tak faham lagi kan. Tapi untuk sekarang ni okey lah. Mungkin sebab saya masih ada lagi baki duit gaji. So saya boleh lah bagi. Kalau mak saya minta ke, ayah saya minta ke apa pun, bagi saya okey lah sekarang. Daripada apa yang awal sampailah sekarang, Mak Pi cerita, Mak Pi sekarang hubungan Mak Pi dengan family okey. Dan berbalik saya satu dulu banyak dipersalahkan dan begitu boros kan. Dan sekarang family Mak Pi pun dah faham keadaan Mak Pi. Tapi satu je yang Mak Pi macam selalu salahkan diri sendiri untuk mengelakkan isu besar ya. Betul ke saya betul? Saya nak kembali semula ke topik yang rasa bersalah. Bukan rasa bersalah, salahkan diri sendiri tu. Saya bilang bila Mak Pi salahkan diri sendiri tu, Mak Pi betul-betul rasa naik puas hati ke dengan apa yang Mak Pi buat tu? Dia memang betul-betul puas hati. Puas hati? Mungkin sebab dari dulu tu saya jenis orang yang macam tu. Saya akan blamekan diri saya balik. Walaupun kadang-kadang saya cakap yang bukan salah sendiri pun. So benda tu benda yang sangat boleh menenangkan diri. So saya sangat puas hati dengan perkara yang saya buat tu. Jadi memang tak ada gangguan apa-apa emosi. Memang tak ada. So saya kita sampai tahap ni, saya nak tanyalah daripada untuk sesi yang kedua ni, apa yang Mak Pi nak? Nak Sebenarnya apa maklumat Mak Pi untuk sesi kedua ni? Untuk sesi kedua ni saya cuba nak mak ayah saya kalau boleh lepas ni tak perlukan lagi blamekan diri saya sendiri. Walaupun saya ada macam cara sendiri lagi. So saya cuma berharap yang tu lah, cuma memahami saya punya situasi saya kat sini, keadaan saya kat sini, apa semua. Kadang-kadang sanggup berlapar dari pagi sampai petang, kadang malam pun makan. So itulah kot saya nak untuk sesi kali ni. Cuma saya minta kali ni macam saya kata, saya nak kalau boleh saya yang kedua saya cuba nak kontrol lagi emosi saya. Kontrol emosi tu dari segi saya dah tak mahu melawan balik apa yang bila mak saya cakap perkara macam tu. So saya dua-dua lah perkara yang saya nak sangat kat sesi. Apa yang Mak Pi kata tadi, Mak Pi nak family Mak Pi faham keadaan Mak Pi, di mana Mak Pi dah banyak berkorban, dia cepat cemat, tahan lapar semua tu, dan Mak Pi tak nak, kalau boleh tak nak dah dituduh boros tadi kesalahan betul ke? Dan yang kedua, apa tadi? Saya cuba nak cuba untuk mengontrol emosi saya balik. Dan Mak Pi nak kalau boleh dah pandai urus kestabilan emosi Mak Pi lah. Betul ke saya kata? Untuk ni lah, untuk
tu saya tengah melawan balik apa yang mak ayah saya cakap. Okey, faham. Okey. So, daripada sebelum ni, apa yang Mak Pi buat untuk dapatkan kedua tu? Daripada sebelum ni, saya lebih ni rasa lebih macam serotok lah dengan mak saya. Macam lebih serotok dengan mak saya. Mungkin dari situ kot mak saya mungkin dah faham lah kot keadaan saya kat sini. Sebab rasa saya tak ingat, mungkin saya sempat kot. Sempat selepas tu saya serotok dengan mak saya yang saya cakap yang tak buat semua benda tu. Duit habis pun kat benda-benda yang tak sepatutnya habis. Tak sepatutnya habis. Macam yuran SUSIS. Okey. Lepas tu lain lah. Mungkin perkara yang sebelum saya buat tu, saya lebih banyak serotok dengan mak saya. Okey. Itulah. Emosi Mak Pi masa tu? Okey. Okey. Sebab feedback yang mak saya bagi pun positif. Mungkin dari situ lah saya rasa macam Okey. Bagus. Nampak ada progress tu berbanding sesi satu dulu. Kalau sesi satu dulu, Mak Pi lebih, kalau tengok daripada reaksi wajah Mak Pi, nampak macam Mak Pi sangat stres. Tapi kalau sesi yang kedua ni, Mak Pi more kepada relax, tenang je. Dan tadi pun Mak Pi kata Mak Pi dah serotok dan ada kemajuan, positif feedback daripada parents tu. Sebenarnya progress yang sangat bagus sebenarnya. Okay, lepas tu yang dari kestabilan emosi tu, yang Mak Pi harapkan boleh Mak Pi nak terus nak kontrol, kawal emosi Mak Pi. Yang tu macam mana cara Mak Pi nak kawal emosi Mak Pi? Cara saya yang boleh saya cakap, saya cuba nak, walaupun ayah saya bagi feedback yang macam boleh menyakitkan hati tadi, so saya akan cuba kontrol. Saya akan cuba macam mana kan, mungkin dari segi situ saya akan cuba kontrol balik. Saya akan cuba kontrol walaupun tak dapat feedback yang positif kat saya. Saya cuba tahan emosi saya supaya tak melawan balik. Saya cuma tak bertengkar lidah bagi dengan mak saya. Mungkin itulah cara saya kalau boleh buat. Okey, daripada apa yang Mak kata tadi, Mak Pi cuba menahanlah nak tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik lah dekat parents. Mak Pi tahu tak ada satu teknik pernafasan ni yang boleh bantu kita untuk hadapi situasi yang macam tadi, macam negatif situasi yang boleh mencabar kemarahan kita. Tak tahu, mindfulness, kita panggil sebagai teknik mindfulness. Kalau macam tengok, okay, kita bagi situasi lah. Kalau contoh saya bergaduh dengan kawan saya dan saya tak nak keluarkan kata-kata yang negatif, saya akan guna teknik pernafasan ni. Teknik pernafasan ni awak kena tarik nafas selama 1 minit. 1 minit? Lama ke? Okey, awak tarik nafas macam tu. Lepas tu awak hembus nafas. Tarik nafas tutup mulut kan. Nanti awak bila awak dah hembus nafas tu, awak buka mulut. Lepas sudah mulut? Lepas sudah mulut. Cuma kita try. Seminit? Kita kurangkan. 10 saat boleh. Boleh. Kita cuba. 1, 2, 3, tarik nafas. Hembus. Tapi boleh guna teknik mindfulness ni untuk kalau tiap kali face situasi yang tu, kita mungkin tak akan dapat elak daripada situasi ni lagi. So mungkin Mak Pi boleh guna teknik mindfulness ni, mungkin akan dapat membantu lagi lah. Okay. So lepas tu saya nak tanya lagi, maafkan saya. Okay. Daripada apa yang Mak Pi cerita tadi, Mak Pi kata Mak Pi nak keluarga Mak Pi faham dan Mak Pi nak berjaya kawal emosi Mak Pi kan. Okay, imagine suatu hari nanti Mak Pi bangun tidur, Mak Pi bangun tidur dan semua tu Mak Pi dah dapat. I mean tak ada dah masalah kewangan, parents pun tak ada blame Mak Pi dan emosi Mak Pi tu stabil. Apa yang Mak Pi akan rasa kalau Mak Pi dah dapat semua tu? Faham tak rasa lain? Sonok lah.
surface ni. Dia tak perlu memikirkan perkara tu lagi kan. Tapi sekarang aku okey dah sekarang ni. Sini dia pun okey dah tak tengok dah selalu blamekan sini tu. Saya memang seronok macam tu. So boleh saya bagi skala rate, like okay, sekarang Mak Pi kata dah puas hati dah dengan keadaan Mak Pi. Boleh bagi rate daripada 1 hingga 10, puas hati tu berapa? 7. 7. Boleh explain kenapa? Sebab mungkin saya rasa macam walaupun saya dah dapat feedback yang positif daripada mak saya, tapi saya bagi 7 tu sebab masih terkesan lagi lah dengan kata-kata daripada tu lah kan. Walaupun saya tak buat benda tu pun, tapi selalu kena blame. Okay, sebab tu saya bagi 7. Daripada apa Mak Pi kata tadi, Mak Pi bagi 7 tu sebab masih terkesan lah dengan apa yang dah berlaku dekat Mak Pi dulu. Jadi kadang-kadang mesti teringat juga kan perkara-perkara tu. Okay. Sebab kita dah sampai ke hujung ni, boleh tak kalau saya nak bagi satu homework dekat Mak Pi? Homework? Satu homework ni saya panggil sebagai journaling. Journaling ni, okay, setiap kali fikiran negatif Mak Pi tu datang, macam teringat situasi parents blame Mak Pi, kata Mak Pi boros semua tu, Mak Pi tulis. Tu Mak Pi tulis dan apa yang Mak Pi rasa masa tu. Boleh? Boleh. Jadi Mak Pi okey kan? Mak Pi ada nak cerita apa lagi kan? Nak tuliskan lagi kan? Tak ada. So kalau macam tu, nanti Mak Pi buat journaling tu, tulis apa yang Mak Pi rasa setiap kali fikiran negatif tu datang. Boleh? So kita dah sampai ke hujungnya. Kita apa-apa yang berkaitan dengan journal itu kita akan tengok next sesi. Boleh? Kalau macam tu sampai sini sajalah sesi kedua kita. Okay. Terima kasih Mak Pi. Seminit Sorry, tak ingat. Mati cik Andy.